ada merekau-rekau kat belah tepi ni. Alright guys, so hari ni aku dekat GT Max dekat PJ, paling tepat dekat Kelang Lama lah. So hari ni saya dengan Abang Akmal. Okay bang, kebiasaannya kita tak tahu tayar ni sama ada tayar baru ataupun tayar lama. So macam mana kita nak detect tayar tu tayar lama? Okay, cara dia senang je. Korang kena check lah tayar tu daripada segi daripada tepi dia, tengok ada merekau-rekau kat belah tepi ni. Okay, so kalau korang check, korang boleh tengok yang penting sebelum pasang tu korang kena check lah dulu. Korang tengok betul tak tayar ni baru ke lama ke. Kadang-kadang dia dalam plastik ni kita yakin lah 100%. Kalau contoh yang macam ni kita macam tak yakin lah. Sebab kita kadang-kadang kita tengok mungkin orang tu letak macam tu dia kan. Faham. Setengah brand tu dia selalu dia tak letak dalam plastik. Okay guys, untuk korang yang nak dapatkan tayar Zentrax AR6, korang boleh datang jumpa brother ni dekat GT Max Kelang Lama. So Zentrax kepada Udara Jo for the local. Alright, thank you bang.